Universiti Putra Malaysia Serdang. Lebih 20 tahun berpengalaman dalam bidang kejuruteraan proses dan makanan. Profesor Insinyur Dr. Yus Aniza Yusof juga merupakan pensyarah di Fakulti Kejuruteraan UPM. Hasil kajian satu-satunya wanita yang memenangi anugerah Top Research Scientist Malaysia pada 2025 ini membuktikan daun moringa mengandungi nutrien penting yang diperlukan manusia. Produk daun moringa yang kita tahu manfaatnya sangat mempunyai nutrien yang tinggi dan telah diiktiraf oleh WHO, dipromosikan oleh WHO sebagai makanan untuk malnutrisi. Selain protein yang tinggi, moringa turut mengandungi kalsium, magnesium, zat besi, vitamin A dan vitamin C serta antioksidan. Dari sudut saintifik, kombinasi nutrien serta sebatian bioaktif dalam daun moringa relevan dalam konteks pemakanan komuniti. In this case, we use seawater, so we can have estimated environment. Jadi projek berkaitan dengan moringa yang kami teruskan, satu berkaitan dengan preclinical study berkaitan dengan Alzheimer ke atas tikus. Dan kedua berkaitan dengan penghasilan bahan alternatif protein menggunakan moringa. Berusia 33 tahun, Syahrul Anis Hazwani sedang menjalankan kajian berkenaan ekstrak protein dari daun moringa. Menurutnya, kandungan protein yang tinggi menjadikan ia berpotensi sebagai alternatif daripada sumber haiwan. Kita menemui bahawa satu kaedah baru di mana kita menggabungkan beberapa kaedah yang telah ada, tapi ini adalah kaedah penggabungan ini adalah yang pertama yang dibuat untuk menghasilkan protein yang berkualiti dan juga yang paling penting ia adalah protein yang thermoreversible atau kita panggil sebagai sensitif dengan suhu, di mana dia boleh bila dipanaskan dia akan cair dan bila disejukkan kembali dia akan kembali kepada bentuk asal. Nur Juliana Mokhtar, seorang lagi penyelidik yang terlibat dalam kajian moringa. Anak kelahiran Perlis ini kini sedang menjalankan kajian terhadap haiwan dan juga sel tisu. Dalam projek ini kami menggunakan tikus untuk menganalisis efikasi moringa tablet yang dihasilkan dalam membantu pesakit Alzheimer. Dan daripada hasil dapatan itu juga membuktikan tikus yang diberi makan suplemen moringa chewable tablet ini menunjukkan reaksi yang positif terhadap behavior study di mana ia menunjukkan ke arah pemulihan daripada Alzheimer itu sendiri ke lebih perilaku yang normal untuk mamalia. Moringa secara amnya selamat untuk dimakan dengan cara sederhana. Namun apabila diambil secara berlebihan boleh menyebabkan ketidakselsaan perut. Sebab itu sebagai saintis saya amat menekankan dari segi dos, pemprosesan dan juga piawaian produk moringa itu apabila dibangunkan sesuatu produk. Tampak seperti daun biasa, namun ia digelar makanan tinggi nutrisi kerana kandungan nutriennya. Remunggai atau moringa digelar pokok kehidupan bukan sahaja terkenal sebagai tumbuhan perubatan. Malah, hasil kajian berterusan di dalam dan luar negara cukup meyakinkan khasiatnya kepada kesihatan. Bagi para penyelidik, makanan yang kaya nutrisi ini dilihat mampu menjadi sumber nutrien tambahan bagi masalah malnutrisi, terutama kawasan yang mempunyai akses makanan terhad.